Okay, so sekarang kita masuk ke fasa sebenarnya iaitu Programming with OpenGL Part 2. Okay, complete programs. Tadi kita dah tengok sebelum ni macam mana pengenalan sedikit berkaitan dengan OpenGL. So kita akan tengok sikit dalamnya. So most OpenGL have a similar structure that consists of the following function: main, init function dan sebagainya. Okay, so kamu kena faham bahawa subjek komputer grafik ni lebih mostly kepada programming punya subjek. Okay, so di mana you guys akan programkan grafik. So you guys kena faham macam mana nak integrasi dan sebagainya. Dia akan ditunjukkan dalam cara dia dan juga apa yang ada dalam OpenGL ni sebenarnya. Okay, so in this version we can shall see some output, but we have defined all the relevant state through value through function called within the default value. So kita ada color yang default, viewing condition default, Windows property yang default. Okay, so di sini lah nampak di sini boleh explain kan. So glad.h ni sebenarnya dah ada include gl.h. So main ni yang paling penting. Init ni adalah untuk initialization of the OpenGL punya environment. Display mode, saya cakap ni single, buffer, okay, dan juga mode dia RGB. Ada yang RGBA pun boleh, ada alpha ni value situ. Windows property, okay, besar size dia 500 dan 500 pixel from bottom left rasanya. Daripada kecil bawah ni. Katakan ni monitor kita. Okay, dia tak ada kecil bawah ni. 500 hingga 500. Okay, bukan sebagainya. Windows size 500. Position dia kosong-kosong. Kalau kosong-kosong, okay, position kosong-kosong sini. Size dia 500 pixel dan 500 pixel. Okay. So Cloud Windows simple. Data ni tulis nama simple. So glad display function. Function display yang draw tu dia akan paparkan. Initialization ni lebih kepada bukan initialization yang main ni. Ni lain. Ini adalah something function yang setting dia. What is kind of setting kita nak guna untuk environment tu. Kita akan tengok bila kita dah banyak guna, kita akan setting environment tu macam mana. Okay. Ini sedikit pengenalan lah. Okay. Glad ini display mode, request color. Single buffer, RGB color. Okay. Sebagainya. In pixel. From top left corner. Okay. Ada from top left corner. Top left corner sini. Bukannya sini Sini top left corner. From top left corner on the display. Then create a Windows name a type with the title simple. And then glad display function. Kita display the callback. And then main loop kita infinite even loop lah. Mana kita akan keep on loop main ni sampailah kita dapat satu output ataupun kita tekan butang pangkah dekat kita punya screen dekat punya window tu. Okay. So ini untuk initialization lah, kita nak setkan color dan matrix projection dia. Okay. So this is black clear color, opaque window, fill and draw with white, this one. Okay. Again this view volume. Dekat mana ruangan kita nak tengok benda tu. Mostly setup ni kita akan guna yang sama je. Kita akan ubah sikit-sikit. Cara nak guna dia kita kena tengok, kita kena eksperimen, tukarkan nilai dan sebagainya, kita kena objek tu. Nampak ni menamakan dia punya far dia punya top dia dan sebagainya. Okay. So the coordinate system. So the unit in GL vertex are determined by the application and are called object of problems coordinate. So the weaving specification are also in object coordinates and it is size of the weaving volume that determine what will appear in the image. Okay. So it depend on how we review the object tu, sebab kita kena pastikan dia berada dalam medium volume lah. So internally OpenGL will convert to camera eye coordinate and later to the screen coordinate. Okay, ini some theoretical function. So dia akan convert kamera tu, kan tengok dekat screen kita lah. Kita kena bayangkan lah dia objek tu berada di hadapan kita macam mana kita tengok. Sebab kita kena pastikan dekat screen akan ada macam tu. Okay. So OpenGL place a camera at the origin in the object space pointing to the negative Z direction. Kan? Ni arah negative Z direction ni. Okay. Positif. Okay. Tapi pointing out dia kat mana? Mana? Negative Z. Okay. So the default viewing volume is spot center at the origin side of the length of 2. Okay. Center selalu dia sting dekat center semua ni tengah titik tengah betul lah. Okay. Ini contoh-contoh dia. Okay. Itu pandangan dia. Nampak? Ni arah dia macam melawan arah Z sebab objek tu depan kita. Bila objek depan kita, arah dia ke arah Z negatif lah. Betul tak? Betul negatif. Walaupun ni kamera kita ke arah kamera kita daripada kita arah Z. Betul. Okay.
Tapi dia beam volume dia dekat arah dia negatif Z. Sebab kita pandang ke depan, bila pandang ke depan, arah dia berlawan dengan kita ni lawan lah. Okay. Itu macam tu lah. Okay. So in the default orthographic view, points are projected forward along the Z into the plane of Z is equal to 0. Okay. So in the default orthographic view ni, okay, kita akan points forward projected along the Z axis. Ini Z axis kita. Okay. Tapi dekat Z equal to 0 lah. Mana dekat bawah tu betul. Kita setkan that kind of the view tu dekat Z equal to 0. Kita tak bagi Z equal to 0 mana tu? Dekat tengah-tengah, dekat origin tu lah. Di mana X dengan Y je akan main peranan. Okay. Kalau Z sama 1, Z ke depan lah kita, mendekati kita. Kalau Z ke belakang, Z dengan Z 1. Okay. Dia macam terbalik sikit. Kita pandang depan, terus mana arah Z ke arah belakang. Okay. So in the OpenGL, projection is carried out by the projection metric transformation. So there's only one set of transformation function that we must set the metric first. So ni mesti kita just suruh guna je dalam kita punya init. Mesti dalam init kan. Cuman, ni. Okay, kita guna satu je. So transformation incremental. So we start with the identity metric and after it with the projection metric that give the volume. Okay. So actually how the transformation metric works? Suppose we have a 3D object with vertices defined in the local coordinate system. Let's say the object has a vertex at a position 1, 2, 3 in its local coordinate and you want to translate it by 2, 3, 4 unit in the world. So kalau guna transformation metric ada calculation lah. Okay. How transformation metric work? Nampak contoh kita kan identity metric tahu kan? Okay. So kita nak set the volume dia. Okay. 2, 3, 4 tu letak ke mana? Kita nak move 2, 3, 4 kan? So kita letak ke sini. Ini education dia kan. Letak sini. So kita kena buat apa? Okay. So kita kena multiply lah. Transformation by the object local vertex coordinate. Ni kita ada. Kita set transition dia. So ni. Apply dengan objek punya koordinat. Ni objek punya koordinat ni. Kita dapat. So dia akan move to this thing. Okay. Jadi saya akan bagi link ni. Nak keluar dekat PDF ni. Saya akan bagi link juga untuk you guys tengok lah. Dia punya some video untuk you guys belajar. Okay. So ada 2 dan juga 3 dimensional bimbing lah. So by default dia ni checkkan 3D Dia ada 2D je. 2D hanya left, right, bottom, top je. So this one ada yang 3D. Tapi tak namakan GL Auto 3D dia terus GL Auto saja. So itu naming yang ditetapkan oleh penyiar lah. Okay, kita nak kata apa dia, kita guna je semua. Mesti kita guna apply je. Ni memang dah keluar pun graf ni ajar ni kan. Okay. So nampak beam volume ni kat sini. So kita pastikan objek tu dalam ni lah. Kalau objek ni kat luar sini, so kita takkan nampak dalam kita punya screen lah. Okay. Kita kena pasti dia right, top dia, far dia macam mana. Far negatif nampak. Menjauhi screen. Ke arah kita Z positif. Ke arah menjauhi screen Z negatif. Okay. Okay. OpenGL primitive. Okay. Baru kita masuk dia punya apa yang ada OpenGL. OpenGL ni dia boleh dah ada predefine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cara kita nak draw. 10 cara nak draw OpenGL primitive. Okay. So dan by titik. Macam mana nak panggil dah ni? Okay, dalam coding ni ada. Okay. So OpenGL we only display polygon that is already something yang simple. Edges cannot cross macam ni. Okay. Kalau orang kata apa, kalau tidak nanti dia akan dapat output yang salah. Okay. So convex, all points on line segment between two polygon in 2 points in the polygon are also in the polygon. Flat, our vertices are in the same plane. The same plane tu contoh kalau X semua dekat arah X punya ataupun Z lah. Dia ada 2 paksi kan. X dengan Z kan. So X dengan Z je. Mana Z sama dengan kosong, X dengan Y tu akan ada nilai. Okay. So user program can check if above is true, which is OpenGL will produce output if these conditions are violated. But it may not be what it doesn't. Still dia akan produce output juga. Tapi tak dapat macam ni. Kita nak macam ni tapi dapat macam ni kan. Ataupun dan sebagainya. Okay. Contoh ni, kita nak dapatkan macam ni tapi dapat macam ni. So, turutan tu kena pastikan betul. Convex ni maksudnya, any 2 point between empty space dekat dalam environment, mesti boleh satu straight line. Tanpa dia terkeluar. Macam ni, ada sini, straight line, dah terkeluar. So, it's non-convex. Kalau macam ni, memang sentiasa titik mana-mana pun, dia akan, mana ada 2 titik, sini dengan sini ke, tetap boleh ni. Okay.
Antara dua titik sajalah. Kalau titik tak ni, so dua titik mesti dua case tu is convex. Okay. So macam mana kita nak kena pasti atribut dia kan, kita nak buat, bila kita buat polygon ni kita kena pasti dia punya what kind of attributes yang penting. Okay. So yang ada ni contohnya by color, kita kena setkan color dia, size and width. Okay, and then some pattern ke kalau ada, and then juga polygon mode, nak solid. Best ni semua, kita tengok dalam coding ni banyak kita akan tahu attribute yang kita setkan. Okay. So each color is stored individually in the screen buffer. Ni kamu boleh sebagai you guys punya knowledge, you guys punya tahu. Okay, dia tu adalah RGB, dia combine lah RGB ni. Tapi dia guna sampai 0 hingga 25 color, sikit je color dia kan. Tapi sebenarnya boleh extend lagi. Okay. So JL color is range from 0 to 1.0 je. So tapi you guys boleh tentukan color tu dengan menggunakan kaedah macam ni. Kaedah macam ni. Kan 255 kan. Kaedah macam ni. So kalau 255 ni sebenarnya 1, kosong dengan kosong. So kalau 0.5 bersamaan dengan 122 kot atau 23. Okay, kena ataupun 122.5 pun boleh kita pergi set kalau kita ke floating lah. Nah ni floating kan. Floating number. Nampak cerita ni yang memang mesti dah ada. Dah setkan setting color, pakai default color dah cukup. Okay, floating color yang floating yang untuk type floating kan, betul-betul kosong. Kita cuba eksperimen lah nanti. Okay, so index color, so colors are indexed into table of RGB value, so require slice memory. Index usually 8 bits, so not as to us now, which is memory expensive, need more color for shading. So that's why ada dengan shading. Dulu zaman dulu memang sikit je color kan. So sekarang ni dah ada pakai shading, so dah pakai banyak memory pun dah besar dan juga boleh digunakan secara meluas lah. Okay. Kita boleh set, kalau kita tukar antara GL vertex dengan color tu, dia akan tukar step supaya tu berbeza. Ada tak contoh? Nampak macam ni. Okay. Contohnya titik ni, buatlah GL color red, lepas tu kita draw titik. GL color blue, draw titik. GL color green, draw titik. GL color black, draw titik. So nanti bila kita buat combine pakai GL polygon ni nanti, dia akan jadi color yang bercampur lah. Kan? So dia akan fill the space tu with very unique color lah. Nampak ni GL shape model ni juga boleh panggil sama, smooth atau flat. Ada dua beza, nampak. Model flat macam ni je. Okay. Color of last vertex with last shading. Kalau yang color yang last sekali, dah titik yang last tu, kalau blue lah semuanya. Kalau model shape model ni dia akan combine between all these three. Ni macam mana dia buat? Algorithm dalam OpenGL yang buat. Kita terus panggil saja. Okay. Itu pun viewport tadi, macam kita tengok tadi, kita tengok GL auto kan. Okay. Dia akan viewing volume kan. Viewing volume ni kita kena pastikan, kita hanya pastikan objek tu muncul di kalangan viewing volume yang ada. Contohlah, macam kita pandangan hadapan, kita takkan nampak objek yang depan sangat. Contoh, kita takkan nampak bibir kita sangat. Ataupun gigi kita. Mustahil kan. So pandangan mata kita mesti dia macam mencapah ke depan. So kita kena pastikan ruang mencapah ke depan tu sajalah kita akan setkan objek kita. So dia akan paparkan macam mana ikut. So kita near clipping plane dan juga far clipping plane. Ni kita panggil juga viewport. Nampak? GL viewport kita pakai command dia. Okay. So boleh guna kuning-kuning dalam GL viewport ni. So nampak? So apa yang tengok ke sini akan keluar ke sini. Ni dalam window kita lah. Okay. So nampak? Kalau kita guna GL viewport ni, take as a whole screen. Okay. Nampak yang this one. Device screen, GL viewport scale vertically. Nampak? Dia ada dua kaedah, dua ni lah. Dia depend on kita punya setting tu macam mana. Okay. So kita boleh setkan size macam HD ke dan sebagainya. Fill in the whole screen. Kalau fit in ni nampak? Dua benda, kalau fit ni, kamu memang setkan nak buat dia bentuk sama ni kan. Sama sudut ataupun sama segi empat sama lah. Tapi bila buat macam ni, di scale by device. Device tu melonjong lah dia punya objek ni. Tak jadi dah. Walaupun size dia 200 dah 200. Okay. Isi tu di scale. So, adakah salah? Tak salah. Kamu kena tengok program kamu tu, bila kau buat draw OpenGL tu, macam mana kamu, orang kata apa? Nak set kamu punya environment. Okay. Okay, saya akan tunjuk kat kamu ada dekat sini. Okay, semua ada setting. Saya akan letak video ni kejap. Okay.
Okay, saya kata ada video ni, mana ni video ni, sekejap. So, video ni memang dari saya pun. Okay. Videos. Playlist. Next. Macam mana? Okay. Okay, so sebab ada video ni, jom coding OpenGL menggunakan Visual C++. Juga boleh tengok ni. Saya akan bagi link ni kat kamu untuk kamu buat. Okay. Ni video ni dah lama ni. 3 years ago. Kan? Nampak. Nampak. Ni buat rumah. So kamu, saya akan tunjuk, bagi kat kamu link ni nanti kat Yulen. Okay. So saya akan letakkan video-video ni semua dekat Yulen, termasuk video recording ni. So hopefully kalau ingat kalau tak tahu apa-apa jangan boleh WhatsApp saya sendiri. Kita akan cuba buat orang kata apa, secara kalau boleh face to face di apa, di FTMK kita buat DMK. Kalau online kita akan cuba buat online, set up masa untuk kita tengok satu. Sebab faham komitmen kamu, masa pun kamu terhad, kamu tak tahu bila-bila baca, kamu siap, kita boleh tengok. Tapi kalau kamu berjaya run that lab yang kat Yulen tu successfully, ambil masa untuk fahamkan dia, is quite nice lah. Boleh membantu pun dah cukup. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi untuk lain sesi. Terima kasih semua.